Liga Super 2016 Liga Super dipancarkan oleh Milenia Pamoga Kuputih. Jadi Kelantan tewas di laman sendiri dengan 1-2 kepada pasukan Kedah. Komen Lim? Ya, saya tidak menjangkakan pasukan Kedah akan menang di separuh masa kedua. Tetapi kerana saya melihat pasukan Kelantan, mereka comeback di separuh masa kedua, banyak asakan dilakukan oleh pasukan Kelantan. Saya menjangkakan mereka akan menjaringkan 1 atau 2 gol sekurang-kurangnya. Tetapi itulah yang saya katakan tadi selepasnya separuh masa pertama, saya kata sekiranya Kelantan boleh menjaringkan gol, mereka harus lebih berhati-hati di bahagian pertahanan. Jadi kita boleh lihat minit-minit terakhir mereka memberikan gol kepada pasukan Kedah. Dan saya rasa sayang sekali. Tahniah untuk pasukan Kedah. Okey, jom kita imbas kembali gol oleh Halim Syahari di minit ke-20. Ya, jadi kita lihat ini bermula daripada Liridon. Hantaran yang baik, satu through ball yang baik mencari Thiago Augusto dan tidak ada pemain yang menjaga Halim. Dan sini kita boleh lihat Gomez sepatutnya mengikut rapat Halim, tetapi beliau meninggalkan posisi beliau ball watching. Halim membuat larian ke arah far post dan agak terlambat untuk Gomez untuk mengejar semula, dan satu rembatan yang baik menewaskan Khairul Fahmi Cemat. Ya, kita boleh lihat ini adalah through ball yang dan larian yang baik daripada Thiago Augusto, dan tidak ada pemain yang sepatutnya berada di bahagian far post kerana saya rasa Kayum sudah berada di bahagian dalam, dan mungkin pemain daripada bahagian kiri iaitu mungkin Wanzek harus memberi support atau turun ke bawah, tetapi tidak ada pemain di sana. Dan satu gol yang saya rasa dihadiahkan oleh pasukan Kelantan sebenarnya kepada pasukan Kedah. Namun pada babak kedua, Wanzek Kelantan kembali bangkit dengan jaringan yang dilakukan oleh Wanzek pada minit ke-70. Kalau kita dapat lihat Wanzek melakukan kontrol bola yang agak baik di situ. Ya, ini satu gol yang baik daripada Wanzek. Beliau dapat melepaskan diri dua pertahanan pasukan Kedah. Yang pertama ialah Liridon cuba nak mendapatkan bola, tetapi Wanzek dapat melepasi. Kita lihat di sini, ya, beliau dapat melepasi Liridon dan membuat satu curve ke bahagian far post, dan penjaga gol Kedah tidak dapat berbuat apa-apa. Kita boleh lihat penjaga gol muda daripada Piala Presiden, saya rasa. Tetapi di separuh masa yang kedua, saya rasa beliau dapat menyelamatkan banyak percubaan, dan hanya percubaan ini yang beliau tidak dapat menyelamatkan. Jadi sayang sekali. Tetapi apapun, satu gol yang baik daripada Wanzek. Kaki kiri, saya rasa bukan kaki favourite beliau, katakan tetapi masih satu gol yang baik untuk pasukan Kelantan. Namun di minit-minit terakhir, pasukan Kedah kembali menyamakan memberi lagi satu gol, satu lagi jaringan menerusi Badru Bakhtiar pada minit ke-90 masa tambahan 3 minit ni. Ya, ini berlaku kerana pemain Kelantan tidak dapat mengeluarkan bola tersebut di bahagian defensive third mereka. Jadi ini satu kesalahan mereka sendiri, satu clearance yang dapat semula kepada pemain Kedah. Seterusnya bola dimainkan kepada Badrul, dan kita boleh lihat Zamani cuba untuk membuat blocking, tetapi beliau agak lambat, dan Badrul membuat satu placing. Khairul Fahmi Cemat mungkin beliau agak jauh di luar, tetapi saya rasa tidak banyak kesalahan oleh Khairul Fahmi Cemat. Beliau telah cuba sedaya upaya, tetapi bola tersebut kita boleh lihat jatuh dengan cepat apabila Badru Bakhtiar membuat placing tersebut. Jadi satu gol yang agak baik tidak dapat dinafikan. Saya rasa gol kemenangan untuk pasukan Kedah mengukuhkan kedudukan mereka di tangga ketiga. Jadi Kelantan pada malam ini kita lagi lihat lagi banyak attacking yang mereka lakukan, Pak Mini. Jadi kita akan lihat beberapa percubaan yang dilakukan oleh pasukan Kelantan pada malam ini. Ya, banyak percubaan saya rasa, terutamanya di separuh masa kedua dengan Indra dimasukkan. Kita boleh lihat di sini. Saya rasa half volley daripada Brandon Gunn. Dari segi teknik, saya rasa beliau sudah buat yang terbaik. Itulah cuma mungkin bola tersebut sedikit tinggi. Sekiranya beliau dapat mungkin merendahkan badan beliau, mungkin sekurang-kurangnya volley tersebut akan on target.
Tetapi saya rasa masih percubaan yang baik pasukan Kelantan, banyak percubaan, dan ini dari sekali lagi pertandingan saya rasa bola terkena tiang. Sekali rembakan daripada luar kotak penalti. Penjaga gol sudah tertewas, cuma tiang saja yang menghalang gol pasukan Kelantan. Sekiranya pasukan Kelantan boleh menjaringkan gol dalam 20 minit pertama, saya rasa itu banyak membantu pasukan Kelantan. Tetapi apabila 1Z menjaringkan gol, saya rasa tidak banyak masa yang ada selepas itu. Dan ini sekali lagi daripada Ilioski, larian yang baik, agak lambat sedikit untuk membuat rembatan tersebut. Beliau menunggu untuk membuat turning. Ya, kita boleh lihat ada mungkin pemain Kedah berada di sana. Dan ini adalah satu crossing daripada 1Z, kalau tidak silap saya. Satu crossing ke bahagian near post. Tapi cuma saya nak katakan, adakah larian Ilioski beliau berada di posisi offside atau tidak, kerana ia berlaku dengan cepat sekali. Dan ini percubaan daripada Indra. Ya, minit ke-81, rembatan agak jauh tersasar. Beliau hendak memberikan satu rembatan yang agak kuat. Sekiranya beliau dapat hanya memberikan satu rembatan dengan teknik, saya rasa sekurang-kurangnya bola tersebut akan pergi ke arah gawang. Jadi kita boleh lihat sudah beberapa percubaan oleh pasukan Kelantan, tetapi mereka masih cuma hanya dapat menjaringkan satu gol di separuh masa. Sekiranya pasukan Kedah tidak menjaringkan gol kemenangan, saya rasa pasukan Kelantan bermain dengan baik sekali. Tapi kalau dilihat pemain import pasukan Kelantan, Ilioski, banyak percubaan yang beliau ada tapi tidak dapat dihabiskan. Jadi komen dia? Ya, memang sayang sekali ya, banyak percubaan pemain-pemain pasukan Kelantan banyak memberikan peluang kepada beliau untuk menjaringkan gol. Dan juga Wonder Lewis, saya rasa Wonder Lewis dimasukkan, banyak percubaan diperoleh oleh dua pemain ini. Tetapi sayang sekali, itulah bola sepak. Walaupun mereka menguasai mungkin 40 minit permainan di separuh masa kedua, tetapi pasukan Kedah yang pulang dengan kemenangan. Jadi bola sepak, orang kata football is cruel. Jadi inilah kita lihat apa yang dilakukan oleh pasukan Kelantan. Mereka leka di bahagian belakang, mereka memberikan gol, dan itu kemenangan kepada pasukan Kedah. Saya rasa agak terkilan. Saya sebagai saya yang melihat perlawanan tadi pun agak terkilan. Tetapi apa nak buat, the best man win, the best team win. Dan itulah kita boleh lihat tahniah kepada pasukan Kedah. Walaupun di separuh masa kedua mereka tidak bermain seperti di separuh masa pertama, tetapi mereka dapat menjaringkan gol kemenangan. Jadi kita lihat dulu statistik perlawanan Kelantan bertemu Kedah pada malam ini. Ya, terang-terang kita dapat lihat 16 percubaan daripada pasukan Kelantan, 7 on target, 1 gol, manakala untuk pasukan Kedah 6 percubaan, 3 on target dan 2 gol. Jadi kita boleh lihat dari segi peratusan memang agak tinggi untuk pasukan Kedah. Dan dari segi foul, corner kick, itu agak seimbang. Itu tidaklah banyak mempengaruhi perlawanan, tetapi dari segi percubaan oleh pasukan Kedah dan juga pasukan Kelantan, ia lebih memihak kepada pasukan Kelantan, tetapi gol kepada pasukan Kedah. Okey, beberapa insiden juga turut terjadi pada malam ini. Contohnya seperti di separuh masa pertama, insiden Brandon Gunn yang mahu menghasilkan gol tetapi foul. Ya, kita boleh lihat memang agak terang, kita boleh lihat bahawa walaupun Brandon Gunn tidak melakukan apa-apa, beliau hanya membuat rembatan tersebut, tetapi sebelum itu ada berlaku kekasaran di dalam kotak penalti. Pemain Kedah dan pemain Kelantan, mereka menghalang satu sama lain, dan pemain Kedah ingin keluar untuk menghalang Brandon Gunn, tetapi dihalang oleh pemain oleh Ilioski. Jadi pengadil perlawanan nampak apa yang terjadi. Saya rasa ia agak adil. Memang patut diberikan sepakan percuma kepada pasukan Kedah. Selain itu kita juga ada insiden Ridon, pemain daripada Kedah yang dilihat, bagi kita lihat di televisyen ya Lim, jelas sekali beliau disiku di situ. Ya, ini saya agak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Indra. Ini bukan kali pertama Indra melakukan perkara sebegini, tetapi pengadil dapat melihat apa yang berlaku, tetapi beliau memberikan kad kuning
bagi pendapat saya rasa ia agak clear Indra memberi siku ingin menyiku Liridon. Kena atau tidak mungkin ada kena sikit, tetapi saya rasa dalam insiden sebegini pengadil perlawanan harus memberikan, saya rasa to be fair, kad merah. Kerana ia satu tindakan yang agak bahaya. Ia banyak perkara yang berlaku kepada pemain bola apabila mereka disiku. Jadi pengadil perlawanan mereka harus lebih berhati-hati. Jadi insiden yang jarang sekali saja kita lihat situasi ini berlaku di Malaysia itu ketua jurulatih pasukan Kelantan Popov diarah keluar padang. Saya rasa kerana terlalu banyak kali beliau membuat bantahan kepada pengadil perlawanan Nazmi ya. Jadi tetapi mujurlah beliau tidak diberikan kad merah oleh pengadil. Kerana sekiranya beliau diberikan kad merah, beliau tidak boleh berada di bench untuk game akan datang. Jadi beliau hanya diarah keluar padang. Jadi beliau masih boleh bersama pasukan untuk perlawanan akan datang. Jadi dari segi apa yang kita lihat, saya rasa beliau bernasib baik kerana tidak dilayangkan kad. Tapi kalau kita lihat selepas Popov dikeluarkan, banyak insiden yang berlaku terhadap pemain-pemain Kelantan. Mungkinkah ini adalah tekanan kepada pemain-pemain Kelantan itu sendiri? Tidak, walaupun yang bermain adalah pemain. Jurulatih tidak bermain. Beliau cuma memberi arahan. Walaupun beliau diarah keluar padang, saya rasa pemain tidak perlu terjejas dengan apa yang berlaku. Kerana mereka masih perlu fokus. Mereka tahu mereka dalam situasi satu sama. Mereka tidak boleh kalah. Seri lagi baik daripada kalah. Jadi mereka tidak boleh dengan jurulatih saya dikeluarkan, kita hilang konsentrasi. Saya rasa itu tidak masuk akal. Jadi ini terpulang kepada pemain sendiri. Mereka harus lebih harus lebih fokus sekiranya hanya berbakingan 10 minit. Walaupun tidak ada jurulatih, mereka masih ada assistant coach. Jadi ini bukan satu masalah.